buatkan ubat, kata Nabi suruh pada Sa'ad. Sa'ad kata, jampilah ya Rasul. Tak, bukan semua penyakit boleh jampi serapah. Cari kurma ajwan 6 biji, bawa jumpa dengan Haris bin Kaladah. Itu ada hadisnya, hadis Abu Daud. Jumpa dengan Haris bin Kaladah, suruh dia buatkan ramuan. Maknanya Nabi tahu ingredient dia, tapi nak ubat kan ada dos. Dos ni ilmu perubatan. Sebab itu tuan-tuan nak mengaku jumpa orang pandai berubat, pandai ubat, antara prinsip asas orang yang pandai ngubat, dia mesti tahu dos ubat. Kalau setakat saya ni gini-gini, awak makannya cengkeh, banyak mana? Makan je lah. Doktor apa begitu? Doktor mesti tahu sukatan. Sebab itu adanya satu profession namanya pharmacist. Farmasi ni dia tahu sukatan. Umur berapa kilo anak ni, dia tahu sukatan. Jadi Haris bin Kaladah ni doktor. Jadi Nabi pun hormat dengan profession dia. Haris bin Kaladah pernah nasihatkan satu nasihat yang bagus. Al-ma'idatu baitud da' wal himyatu ra'sud dawa wa a'ti kulla badanin ma'attada. Ini nasihat yang bagus. Kata dia, perut ni sarang penyakit. Berpantang adalah raja segala ubat. Maka berikanlah kepada perutmu apa yang dia biasa sahaja. Jangan beri benda yang dia tak biasa. Contoh kita orang Pantai Timur, tak pandai makan nasi kandar, beladung-beladung, tak reti tuan-tuan. Kita keceh-ceh gitu je, lauk cempelang-cempelang je kuah kan.